Ini dia Hyundai Tucson variant hybrid. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, klik tekan button subscribe now. Aku pun tak sure lah kenapa kereta-kereta buatan Korea macam Hyundai dan juga Kia ni masih lagi kurang mendapat sambutan di Malaysia. Sedangkan model Kia dan Hyundai ni dah lama bertapak di Malaysia. Dan model-model yang dikeluarkan oleh brand-brand Korea ni pun bukan calang-calang. Mempunyai desain yang menarik, spek yang menarik, tapi mungkin harganya yang kurang menarik. Tapi untuk brand Korea ni di pasaran global, kebanyakannya memang dibanjiri dengan brand-brand Korea, terutama sekali untuk brand Hyundai ni. Tapi di Malaysia kita special sikit lah. Majoritinya adalah brand-brand daripada Jepun. Tapi kalau brand daripada Korea ni macam dianak tirikan. Masih lagi skeptical rakyat Malaysia kita ni kan. Tapi aku yakin korang yang tengah tengok video ni pun ada yang pakai kereta brand-brand Korea kan. Hanya mereka yang pakai je tahu tahap quality, reliability kereta brand-brand Korea ni dia standing je dengan brand Jepun. Terutama sekali untuk ni Hyundai Tucson yang di facelift kan. Ini versi facelift generasi yang keempat. Dekat sebelah aku ni adalah variant Prestige, yang mana untuk Hyundai Tucson ni datangkan dengan 4 variant ya. Cumanya untuk variant Prestige ni datangkan dengan combination teknologi hybrid 1.6 turbo dengan hybrid. Power output dia sekitar 232 PS dan 335 Nm of torque. Dari segi power, penjimatan memang win untuk variant Prestige hybrid ni. Tapi kalau kita nak compare dengan Honda CR-V, Honda CR-V adalah rival utama untuk Hyundai Tucson ni. Untuk variant 2.0 liter hybrid, pada Honda CR-V, power output ni lebih tinggi lah, sekitar 332 PS. Tapi untuk torque, Tucson ni menang. Kalau nak dibandingkan dengan design eksterior antara Tucson dan juga Honda CR-V, bagi aku personally lah ya, aku lebih prefer design eksterior yang terdapat pada Hyundai Tucson ni. Dia nampak lebih sporty, lebih complicated, lebih agresif. Tak nampak macam SUV orang-orang tua seperti yang kita lihat pada Honda CR-V. Bagi aku, design Honda CR-V tu dia macam design orang-orang tua sikit. Tapi untuk Tucson ni, dia nampak ada ciri-ciri sporty dan juga ada ciri-ciri berjiwa muda sikit lah pada reka bentuk eksterior dia. Dan yang menariknya, pada bahagian grill ni terletak DRL yang mana disusun 1, 2, 3, 4 dekat bahagian sini. Dan dia punya DRL ni dia integrated dengan design grill dia. Itu yang membuatkan Tucson ni menarik dan agak unik. Tak cukup dinamik lagi. Kau tengok side profile dia, daripada pillar A sampailah pillar C, mempunyai reka bentuk yang very complex. Ada curve ya, kau tengok dia punya lining dia very sharp dekat bahagian pillar A sini, fender depan, dibawa terus ke bahagian pillar belakang. Dia punya design dia punya line dia very sharp, sangat dynamic, very dramatic. Design ni tak ada pada brand-brand kereta lain. Ini adalah reka bentuk belakang rear end yang paling seksi, paling unik yang pernah aku tengok untuk sebuah SUV. SUV dekat Malaysia ni, terutama sekali untuk SUV buatan China, kebanyakannya reka bentuk tail light dia lebih kurang sama je. Dia masih lagi menggunakan light bar, yang mana design dia bersambung antara lampu kiri dan lampu kanan. Itu adalah design SUV moden sekarang. Tak kisahlah SUV ke, sedan ke, hatchback ke, kebanyakannya akan menggunakan filosofi reka bentuk tail light yang lebih kurang sama. Tapi untuk Hyundai Tucson ni, dia mengambil pendekatan yang berbeza sikit. Masih lagi menggunakan light bar, ada design light bar, tapi dekat bahagian sini dia macam nampak ada gigi taring dekat sini kan. Senang cerita, reka bentuknya tak nampak macam China sangat lah. Dia nampak eksklusif, very unique, very sporty dan very agresif. Setiap sisi, setiap sudut untuk Hyundai Tucson ni memang sangat-sangat lawa. Bukan design yang macam ala-ala kadar je, janji siap kan. Tapi untuk Hyundai Tucson ni adalah merupakan seni yang
sangat-sangat kreatif dan unik untuk sebuah SUV dengan reka bentuk yang macam ni. Okay, yang ni aku suka. Door handle yang biasa, conventional punya door handle lah, bukannya jenis pop-up ke apa ke kan, yang fancy-fancy. Ini kalau emergency lebih senang lah untuk dioperate berbanding dengan door handle yang jenis fancy. Masuk je kau tengok. Seat dia bergerak ke belakang, dia welcome you lah. Itu antara features yang terdapat pada Hyundai Tucson. Datangkan dengan 8-way power seat adjustment, ada lumbar support dekat sini, dan ada juga memory seat dekat sini. Dan ini bahagian door handle dia, kebanyakannya menggunakan soft touch lah ya. Sini soft touch, ada balutan kain dekat sini. Ini soft touch, kat sini kemasan glossy black. Yang ni biasalah, hard plastik. Bagi aku design door panel ni pun dah cukup banyak material yang digunakan. Ada leather, ada fabric kan, ada penggunaan plastik. Dan untuk variant Prestige ni, didatangkan dengan interior yang berwarna putih. Bukan putih, dia macam lebih kepada warna krim krim dan juga warna hitam. Dan untuk variant Prestige ni, yang dia Tucson 2025, didatangkan dengan, selain daripada reka bentuk hadapan yang berbeza sikit berbanding dengan model pre-facelift, major different dia adalah bahagian interior dia. Untuk Tucson yang baru ni, dia tidak lagi menggunakan interior design jenis waterfall yang digunakan pada model pre-facelift sebelum ni. Dia dah menggunakan reka bentuk ni, dual display horizontal dash berukuran 12.3 inci untuk meter cluster dan juga pada bahagian IHU. So kita on. Okay. So ini adalah welcoming sound lah kalau korang beli Hyundai Tucson ni. So daripada segi paparan display untuk meter cluster ni, dia agak simple sikit. Manakala untuk bahagian IHU, dia punya paparan pun very simple, very straightforward. Datangkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dari segi paparan memang sangat-sangat cantik, very sharp, dan kita boleh kontrol daripada segi ADAS system. Didatangkan dengan ADAS 2.0. Kita boleh tengok daripada segi driving safety, kita nak on ke, nak off ke, semuanya ada dekat sini. Yang menariknya lagi, skrin dia ni curve by lengkung. Yelah, ini adalah merupakan sebuah kereta Korean. So bila kita Korea ni, kita dah tahulah dia mempunyai teknologi, terutama sekali untuk smartphone, TV kan. Setakat nak buat curve display pada kereta ni, tak ada masalah lah. Bukan masalah yang besar lah, tapi unik lah unik dan nampak sangat-sangat modern lah. Dekat sini bahagian controller untuk aircon, yang mana yang bestnya, dia masih lagi menggunakan jenis knob macam ni. Senang lah untuk kita kontrol, lebih mudah lah. Dan hanya dekat bahagian sini saja menggunakan touch screen. Dan dekat bahagian sini, uniknya dia punya bahagian center console ni, dia macam island. Dia berbentuk island, terapung macam ni, yang diambil inspirasi daripada model Ioniq lah. Kat sini wireless charging, ada 2 cup holder dan juga compartment untuk bahagian armrest. Dekat sini kita boleh akses 360 camera, parking sensor, auto hold. Dekat sini drive mode. So dekat sini ada 2 type C charging, dan ada banyaklah compartment untuk kita simpan barang. Dan dia cantik kan, dia cantik, very nice lah. Dia punya colour interior dia kan, nampak premium, nampak mewah. Cumanya color macam ni kan, memang susah sikit nak jaga. Macam ni kan, dia dah ada kotoran-kotoran sikit ni. Walaupun leather putih ni nampak cantik, nampak mewah, tapi untuk penyelenggaraan maintenance dia, korang kena lebih more careful lah. Tapi satu je yang kurang sikit yang di Tucson ni, dengan harganya sekitar 140 ke 155 ribu ringgit, tak ada sunroof. Dan kalau korang perasan tadi kan, bahagian sini tak ada gear knob kan. So gear knob dia diletakkan pada bahagian sini. Okey, bahagian sini ni.
Ini adalah menggunakan column shifter juga, tapi jenis shift by wire. Shift by wire. Bukannya automatic column shifter yang kita lihat pada model E-7, X50. Yang ni dia lebih premium sikit sebab dia menggunakan shift by wire. Shift by wire ni dia tidak menggunakan sebarang mechanical lah, dia menggunakan sensor saja. So dia punya input penerimaan isyarat penekanan gear tu lebih cepat dan lebih pantas. Cuma disadvantage dia kalau rosak ni dia punya penyelenggaraan tu agak mahal sikit lah, sebab yalah banyak menggunakan sensor kan. Dari segi penukaran gear untuk Hyundai Tucson menggunakan shift by wire ni memang sangat-sangat pantas very fast. Itu kelebihan menggunakan shift by wire. Dan untuk Hyundai Tucson yang kita dapat di Malaysia ni, dia sama macam dekat Amerika, dekat US kita dapat versi yang long wheelbase lah. Wheelbase-nya lebih panjang berbanding dengan Honda CR-V. Bila wheelbase panjang, of course lah, bahagian segmen passenger ni akan mempunyai keluasan legroom yang lebih selesa dan lebih luas. Jom kita tengok. Okey, ini bahagian belakang pada Hyundai Tucson. Kita dah adjust mengikut position seat kita. Boleh dapat sekitar 3 genggam, lebih kurang 3 genggam keluasan legroom. Dan untuk lantai ni pun dia tak adalah flat sangat, tak adalah tinggi sangat, bonggol tengah ni, which is okay. Tapi dari segi legroom memang sangat-sangat luas, yang mana untuk Hyundai Tucson ni mempunyai wheelbase sekitar 2775 mm. Jika nak dibandingkan dengan Honda CR-V, tak silap aku lebih kurang 2705 mm macam tu. Dan seat bahagian belakang ni pun kita boleh laras nak tegak macam ni boleh, tegak macam ni boleh. Paling condong lah. Memang sangat-sangat selesa seat bahagian belakang pada Hyundai Tucson ni. Datangkan dengan dual aircon vent dekat bahagian belakang dan juga dua Type-C charging port. Cumanya bahagian belakang ni, bahagian door panel ni jenis hard plastik lah. Ni pun hard plastik, cuma nampak macam looks menggunakan leather kan, tapi hard plastik. Ini fabric. Cuma bahagian sini dia menggunakan soft touch. Ini soft touch. So berbeza lah dengan door panel bahagian depan. Untuk bahagian belakang ni, dua material kat sini adalah hard plastik. Daripada segi handling, untuk Tucson ni memang very nimble body roll pun kurang. So bila kita ambil corner yang tajam tu, sangat-sangat meyakinkan. Dia kurang understeer lah. Very sharp. Very sharp. Body roll memang sangat-sangat kurang untuk sebuah SUV yang besar macam ni. Memang terbaik. Terbaik. Ni features yang aku paling suka pada Tucson ni. Dia punya blind spot monitor dia. Contoh, kita nak ke kanan, kita nak ke kiri, monitor dia, kamera dia akan display pada bahagian meter cluster ni. Yang mana sepatutnya Honda kena belajar benda ni. Dia ada blind spot monitor dia, kamera kan, tapi dia display dekat IHU. Sepatutnya display lah dekat meter cluster ni supaya kita lebih nampak, lebih jelas dan tak mengganggu kita punya visibility. Please Honda, sepatutnya blind spot monitor korang buatlah macam Hyundai Tucson ni. Untuk mana-mana Hyundai lah, kebanyakannya akan menggunakan sistem blind spot monitor dengan kamera kiri kanan macam ni. Barulah betul. Sekarang Hyundai memang game changer lah. Game changer dari segi build quality, spek, teknologi, driving experience. Bukannya macam Hyundai ataupun Kia yang dulu. Dengan enjin yang very powerful, dengan enjin hybrid lagi, kita dapat penjimatan minyak juga dengan SUV yang besar macam ni. Kau dapat performance juga, kau dapat comfort juga, kau dapat handling yang best juga. Apa lagi yang kau nak? Semuanya ada pada Hyundai Tucson. Tapi itulah disebabkan dengan brand Korea ni, dia agak skeptikal sikit lah, terutama sekali untuk Malaysia lah kan. Tapi kalau korang yang dah pernah pakai kereta-kereta Korea ni, memang tahulah
macam mana dia punya quality, macam mana dia punya reliability, macam mana dia punya comfort setaraf dengan model-model kereta Jepun. Betul tak?